teman dia belanja budak-budak RJJ. Aku yang ajak. Aku yang ajak. Yelah. Mana ada aku ajak engkau sekarang ni suka ikut belakang bontot aku semua benda. Kau nak pergi buat apa semua lagi. Semua benda nak ikut. Memang guna peluang sebaik mungkin partnership ni. Kau pun macam tu. Mana ada? Aku tak ada. Kau dengan Aslam malam-malam dengan aku Raja pula ajak shoot konten. Ada aku ganggu satu Ahad. Mana tak cuti pun kita shoot je. Bila? Isnin sampai Jumaat je aku ganggu kau. Satu Ahad mana ada aku shoot kau. Apa nak kita pernah shoot Ahad Mana ada kita ada shoot Ahad baru ni kita ada shoot. Tak ada pun. Satu ada shoot, tak ada pun. Kita shoot Isnin sampai Jumaat je. Itu je deadline aku. Ni gila. Betul? Itu kenapanya? Habis tu kenapa kau nak salahkan aku? Aku rajin gila dengan kau. What? Ada tu. Tak ada, tak rajin. Isnin sampai Jumaat je aku boleh bekerja. Satu Ahad aku cuti. Okey. Kenapa beri sangat? Asal nak ikut-ikut kanda? Kenapa kau nak beri Semua benda nak ikut-ikut kanda. Kanda yang ajak teman. Bila masa kena ajak teman, Rina yang mesej, Aisyah pergi mana? Buat apa? Aisyah nak pergi ni, nak pergi beli baju untuk ni konten aku, cerita aku lah. Follow aku masa tu. Nak beli. Follow aku, kau yang ajak aku teman. Tak ada engkau yang nak teman aku. Kadang-kadang Setiap hari asyik teman, asyik jemput saya sekarang. Saya nak jemput dia tak? Ya, aku jemput dekat macam tu. kau lagi percaya sama dia. Dia orang macam korang percaya je cakap Rina. dia orang percaya aku lagi. Kenapa? Ni kawan-kawan aku semua yang tengok ni, viewer semua percaya, kakak-kakak abang semua percayakan Kanda. Okey. Okay, tak apalah. Flow dia macam ni je lah. Kita orang berdua akan pergi beli baju raya untuk budak-budak RJJ. Sebab Kanda nak menghargai ya? Doh, dah ada. Sedangkan budak-budak. Wah, Kanda nak menghargai dia. Jadi tapi Rina nak menghargai Kanda. Sebab tu ikut Kanda hari ni. Benda Kanda ni? Smooth Aku tak nak lah ikut kau. Cara kau smooth Nak ambil hati pekerja aku dulu semua benda. Smooth cara kau. Smooth. Macam kau lah. Nak ambil hati aku, ambil hati mak. Mana ada aku tak ada masuk kau dalam konten aku. Mama kalau konten aku tak ada. Kau pandai smooth, cara kau smooth. Cara kau smooth. Ini orang panggil ini orang panggil silent relationship. Orang panggil dalam bahasa Melayu suka dan diam. Perasan je. Takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy. Karena gambar tu dah panjang sangat lagi. Asal lagu ya. Asal kau nak care buat aku. Sebab aku dah kena tengok kau setiap kali buat konten. Yelah, kau selalu orang care ni pasal penampilan ni mesti ada something. Ya ke ni? Betul lah cakap Syahmi. Rina dah banyak berubah. Aku belum banyak berubah. Rina dah pada jampi-jampi. Kena kau relate. Kena kau relate boleh tak? Kenapa? Malu. Sudah lah. Malu Malu apa? Akut Tak ada. Okey. Baiknya Kanda, kenapa nak belanja budak-budak aja di baju raya? Rina pun tak belanja budak suatu baju raya tak? Kanda kan bos. Tu bayangkan. Sedangkan Kanda pun bertanggungjawab tak ada bekerja, apatah lagi isteri Kanda nanti. Itu memang tanggungjawab. Itulah saya cakap masa kat sini Rina Kenapa nak samakan level isteri dengan pekerja? tak, Rina Isteri tu perlu diratakan. kau faham tak maksud aku cakap apa? Jangan sebab aku marah kau. Marah? Kau dah jampi-jampi aku. Aku takut kau punya marah tu. Kau cakap Kalau aku takut kau punya marah tu, Ya, kita tak ada hari ni tu tak? Rina pun boleh nampak Kanda bertanggungjawab tak ada bekerja. Seorang banjikan tak ada bertanggungjawab tak ada bekerja. Ini kan pula ini pun dah nampak bertanggungjawab, apatah lagi dalam perkahwinan. Lagilah bertambah bertanggungjawabnya. Nak pula keluarga. Kat sini pula nak tu buta. Sibuk nak asyik jampi-jampi. Bisi-bisi. Jampi apa kau ni? Aku tak perlu main ilmu hitam lah nak dapat kau orang. Soalan kau ilmu kau dapat aku. Perasan je. Kalau tak pelik tiba-tiba aku boleh solve dengan kau, mesti kau dah pakai-pakai. Kau soft tu sebab kau makin tua. Kau penat dah nak jerit-jerit. Kau start soft zaman ni lah. Zaman kau perasan tak? Zaman partnership kau dengan tu. Kenapa? Macam kau rasa apa? Dengan apa? Aku garang ke? Semua garang.
Zaman aku lah kau soft. Tak ada garang ke? Kau yang tiba-tiba nak buat soft. Sebab aku Mana ada aku buat? Aku natural. Jadi natural je lah. Aku cakap kau dah pakai-pakai. Tak adalah, aku memang lepas umrah tu aku dah atur lah azam untuk slowkan benda Kan, tu. diorang kan ada edit-edit yang flashback kan. Zaman kau kasar kan. Dahsyat gila weh kau. Semua benda. Gempak kan? Semua benda kau mencarut. Gempak Yang gempaknya aku boleh tahan benda tu. Gempak tu. Itulah cakap, dulu kau boleh tahan, tiba-tiba sekarang ni aku jadi lain. Maksud kau ada pakai-pakai. Orang pun percaya kalau aku cakap benda tu. Kau ada something ni. Betul tak? Kau tak dapat dengan Saya berdoa dengan Tuhan. Tak, Ya kau- Allah. Lembutkanlah hati kanda waktu nak shoot. Tak ada lah aku nak berdoa macam tu. Ingat apa? Tak Kau sakit mesti- Ingat tak sakit mental aku shoot dengan kau. Kau nak guna cara normal tak boleh, guna cara halus. Macam gitu kan? Ada kali aku guna jalur langit je. Oh iya ke? Ya. Ya. Tapi memang dahsyat betul lah kanda zaman dulu, ya Allah. Boleh pula kau cari aku kepala bangang lah. Kepala mana? Kepala otak. Dahsyat lah, dahsyat gila. Habis tu? Macam mana? Macam mana kau boleh Daripada fikir- Tak, macam mana kau boleh nak mencarut dengan orang yang bukan Mana ada mencarut? Aku tak carut pun babi kita ke kawan apa. pun tak zaman tu macam tu orang luar. Okey, orang pandang kau tak? Bila aku mencarut kau? Pandang? Orang Maksudnya? tengok kau. Bila aku marah-marah kau, tengking-tengking kau, aku buat mood marah kau. Orang tengok kau tak? Orang tengok. Kenapa buat macam tu dekat Rina? Kesian Rina. Betul tak? Itu antara planning kau ke? Yes, itu planning aku. Tapi Ada tu yang perangai kau? Itu memang tak, bukan planning pun perangai aku. Tapi benefitnya untuk siapa? Untuk orang yang partner aku. Mostly. Aku tak kisah pun kalau dia buruk-burukkan. Janji partner aku naik. Ada tu ni. Betul lah. Apa pula twist? Semua partner aku rasa-rasa, aku rasa-rasa. Tapi at the end of the story, aku yang selalu nampak jahat. Tapi dia mata. Jatuh dalam kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam Rina faham? Apa? Rina faham? Faham. Oh, netizen tak faham pun. Tapi Rina faham. Sangat mendalami Rina. Mereka pun tak tahulah. Tak tahu pula tiba-tiba. Kau if kalau kau selesa apa ada kawan-kawan semua kau mencarut ke? Kau kawan-kawan jumpa kawan-kawan mencarut tak? Dengan kawan lain lah. Habis tu kau anggap kau apa? Kau anggap kau apa? Kau anggap sudah kau ni. Kau Kalau sekarang kita orang tengah on the way nak pergi era untuk cari baju raya untuk budak-budak RJD. So, let's go. Ingat layan baik-baik Layan baik-baik Boleh tak boleh? Nampak budak-budak ni. RJD. Budak-budak aku. Okey, dengar baik-baik ni. Kau boleh beli baju. Baju aku boleh bagi seorang satu je. Kalau kau lebih, maksudnya kau kena bayar lebih tu. Seorang satu baju je. Yang aku belanja seorang satu baju. Kalau ambil lebih, kau kena add on duit sendiri. Boleh? RJD! Asal awak tak buat dari tadi Yo. Comel lah korang ni. Budak dah jadi. Baik tak baik? Kau siapa? Kenapa tak bawa bini kau? Hidup debat kuih tadi. Dia penat. Dia nak baca aku sikit lah. Anda ada malu lah. Tak payah malu. Diorang semua okey. Diorang ni lebih gila kan dengar. RJD! Okey, dah kita dah sampai dekat. Tak payah bawa. Tak apa lah, pegang. Anan lah. Oh, terima kasih. Apa nama? Pojan. Cepat. Cari baju. Kita, yang ni Abang Anul Saya kenal kat awak Abang Anul. Rap sikit kan. Baik kunci, tina kunci. Okey, and then sekarang ni kau boleh cari baju. Abang Anul akan serve. Nanti ada kawan-kawan era kita akan serve semua benda. Kau pergi pilih baju Melayu. Seorang satu, faham?
Faham tak bang? Tak, diorang seorang satu. Kalau diorang nak add on, diorang bayar sendiri lah. Faham Okey. Okey, sebelum kita nak cari RJD 67. Benar-benar. Baju Melayu ada belakang ni? Kena cari baju tak? Aku cari baju apa Tahu kau nak pakai baju apa? Aku dah ada baju dah. Kan ada baju banyak ah. Diorang ni. Baik ke? Rina pergi surf budak-budak Kandar. Mana tahu dia minat warna apa. Takutlah. Asal pula takut? Orang kan lelaki, orang takkan aku nak suruh Yang paling kena takut ni. Kena takut yang ni. Yang ni paling kena takut. Yang ni. Mana? Lelaki orang takut. Tak, diorang okey. Diorang bukan nak try Rina pun. Memang. Kita mana nak try. Tak. Ya, tapi Rina... CJ kena cari baju. CJ okey. Oh, betul. Okey. Masa tak banyak tau, sejam lah. Kalau lebih sejam, kalau tak lepas tak cari, korang bayar sendiri. Semua sejam je. Dulu sejam. Oh, tema Til Blue Ya, Til Blue. Oh. Til Blue. Kan dia raya pertama tema apa? Royal Blue. Sumpah? Ha. Kau? Royal Blue warna? Royal Blue. Kelakar kan? Kelakar kan? Tempat inter Rina. Kelakar dia. Dia cakap dah. Kelakar lagi. Budak pang ni. Pojak. Rina nak serve baju untuk kau. Cuba pejak. Pojak nak Rina carikan baju. Boleh juga. Okay, jom. Wah, gatal kau ah. Mana pegang lah biar tak? Okay, Pojak, let's go. Pojak dah apa? Kurta ke baju Melayu? Baju Melayu. Baju Melayu, okay, jom. Tema raya pertama? Sumpah kalau aku dapat tergajang sendiri ya. Pojak buat muka comel. Tim Blue? Ramai je Tim Blue. Kau bergaya dengan Rius. Tadi. Situ, kat situ. Okey, semua kau cari. Dah jumpa baju belum ni? Tak ambil mahal. Ambil yang mahal pula. Ni Tim Blue Pojak nak yang ni? Betul. Kau rasa boleh je Rina ambil Tak, dia kata, Pojak nak warna apa ni? Tak ada. Dia nak Tim Blue lah. Ni saiz M. Rina rasa Pojak pakai saiz S. Kan? Mana tak kau sumpah kalau aku dapat tergajang. Pergi cari akak tu. Next, awak warna apa? Oh, Rina rasa saya sesuai pakai colour aku. Ikut family kau lah. Suka asasi. Suka sesi? Asasi. Warna. Pilih. Sama je. Kalau Rich Brown okey tak? Disebabkan muka awak dah tu, saya rasa pakai wajah apa-apa pun kena kot. Muka awak dah apa? Habis kayat tu Rina, tolong habis kayat. Tolong Buka. habis kayat tu Rina. Iyalah, muka. Apa nama dia? Dah good looking. Jaga lelaki. Betul. Tu je kan nak cakap sebenarnya. Betul. Cepat, warna apa? Rich Brown. Okey. Rich brown. Okey. Sini. Jangan macam pekerja lah. Okey. Betul ke ni? Kena. Ni XSS. Ni lah Rich brown. Ya. Saya try dulu. Memang nak mana tu? Ambil mana? Okey, lepas. CJ, you CJ tengah menunggu giliran. CJ tengah menunggu giliran ke? Bukan. Kita tengah menunggu giliran sebab saya tak tahu nak pilih colour apa. Okey. Boleh tolong tak? Okay, boleh CJ warna apa? Raya pertama? Tak ada no idea. Tak ada idea? Baju dah ikut CJ? Ya betul, nak ikut Rina lah. Rina bagi colour apa, saya ambil. Macam tu. Orang rumah nak warna apa? Dia tak ada beritahu. Dia tak ada beritahu? Serius. Alamak, kalau tengok muka CJ. Tengok muka pula dah. Yelah, kalau warna kuning apa semua. Apa yang sesuai? Cuba CJ dekat sikit. Nak tengok Ni. yang mencerahkan muka. Tak. Sini, CJ dekat sikit CJ. Tak. Wah, jauh dah ada colour lah. Rupa dah ada colour. Tak ni lah colour dia. Ni cantik kan? Cantik, cantik. Kita siap Sama. Nah, budak-budak ada jadi sporting kat sini. Alah, sporty lah. Semua masak air tu tak? Pak, fans yang layan. Kalau fans biar. Fans? Oh, fans. Fans, okey ya? Fans okey, fans. Kalau mencari sesuatu, Cik kurta je. Kurta kot. Cik baju ni kot. Untuk lama kot. kerana tak ada lagi lah. Ada je baju. Kau tak ada mic lah. Cuma nak cik yang kurta. Kurta ni. Kurta pula mana ni? Teluk Belanga. Mana? Tak jumpa lagi.
Yelah, Oh smart kan my tak? god. Smart kan? Pakai satu set lu. Tapi kau rasa okey tak? Atau kau nak kena ambil besar sikit? Okey, ni okey, ni okey. Ni okey. Cantik, nice. Nah, ni kau. Just nice. Bila Rina cakap nice okey. Tapi tak selesa sikit. Puting aku terkeluar. Alright. Nanti seletik, nanti seletik. Kalau disebabkan tadi Kanda kata dia nak beli kurta ataupun baju teluk belanga ke benda tak, tapi dia tak tahu lagi nak pilih yang mana. So Rina ingat Rina akan senyap-senyap beli dan bayarkan untuk dia. So dia macam surprise baju raya untuk dia. So let's go, jom kita cari baju yang sesuai untuk dia, okey? Nampak, tapi Rina pun tak tahulah pilihan dia yang mana. Dia tu dah lah complicated sikit. Sekejap lagi aku beli, dia tak pakai pun. Sebab Kanda tu jenis memilih tau. Kalau dia tak suka benda tu, dia memang dia tak akan pakai. Macam tu juga dengan makanan. Kalau dia tak nak, dia tak makan. Mana tengok? Wah. Wah, nice. Ada okey tak? Assalamualaikum. Ada Yang dengar. dengar tak? Macam mana? Ni warna Hari raya, nak raya pertama ke dia? raya rasanya raya kedua. Raya kedua. Okey, ngam? Ke Rina ada colour lain nak suggest? Tak ada. Tak ada, ni ngam? Ngam. Tak nak tengok colour lain dulu? Nak tengok lain dah? Okey. Kena cari satu colour yang Rina pilih, bukan Ni raya kedua. Ni raya kedua eh? Raya kedua. Weh, nak aku pilih tu. Kena tengok. Semat tak baju? Macam okey juga. Tapi Rich Brown tu dah kena ah. Dah kena kan? Okey, kita ambil rich brown. Ambil Rich Brown je lah. Mana baju? Jumpa tak? Dia tengah ambil. Dia tengah ambil. Nanti kalau dah siap pakai, tunjuk kat Rina tau. Okey. Bagi Rina eh. Okey, Rina paling suka bila Kanda dia pakai warna yang warna gelap lah rasanya sesuai dengan dia. Dia akan naikkan lagi muka dia. Dia akan nampak lagi maskulin. Bagi Rina lah, dia nampak lagi gentle. Dan Rina rasa Rina akan ambil yang ni untuk design straight. Kalau kita pergi cari design lain pula. Macam mana kalau petak-petak ni? Warna macam ni? Atau yang macam ni? Tak ada tak handsome. Dia tak nampak handsome. Tak ada yang tak handsome, tapi kita kena cari baju yang buatkan dia lebih handsome sikit. This one? Dia rasa dia tertarik dengan yang ni lah. But I don't know. Sejak dia dah botak ni, dia kena milih sikit baju. Cari apa? Kau terpusing-pusing kat sini je. Movie. Terpusing-pusing. Tak tahu nak cari apa. Tak tahu cari. Rambut mata. Aku tolong ke? Jangan. Ni surprise. Aku tak tahu nak beli apa. Nak beli kurta ke beli baju? Biasa kau ada, mana kau rasa kau nampak handsome? Mana kau rasa kau akan nampak handsome? Semua aku handsome. Kau lah pergi aja ni. Aku tak tahu nak cakap Mustang ke nak Teluk Belanga tu. Aduh. So ada suggestion tak? Aku cakap aduh. Cakap Mustang. Mana nampak kau kemas? Kalau kemas cakap Mustang. Cakap Mustang sampai yang tutup kan? Ya. Kalau nak macam ni, aku Teluk Belanga. dah ada banyak ah. Dah pernah pakai banyak. Kalau kali masa dah. tu try cakap Musang lah. Takut tak ni. Tak apa. Takut tak cekak kat sini. Kalau Dia kalau cakap dia takut kalau tak macam lepas. tu Teluk Belanga. Teluk Belanga dah ambil? Dah, settle dah. Ubah. Okay, so baju yang Rina akan pilih untuk Kanda dan Rina nak dia pakai waktu pergi Singapura nanti. This one dengan this one. Rina ambil yang warna agak gelap dan design nampak kemas. Faham tak? Sebab tadi ada je corak yang warna merah lah, hijau lah apa. Rina takut. Bukan Rina takut, Rina tak suka warna macam tu. Okay, so jom kita pergi bayar. Nanti kita bagi kat Kanda.
Pojak tengah tukar baju ke? Okey, nanti Pojak keluarin. Wow. Weh sini. Tengok. Posing. Posing. Pojak nanti kalau dah siap keluar posing tau. Oh. Isi pikiranku kamu, terlalu banyak buang waktu, dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Siang-siang kepikiran, malam-malam sendirian, scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Now that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please say now. Segi cutting semua aku bagi Tak, ni besar. besar. Tapi nampak kemas. Cuba straight badan. Oh besar lah, tak lawa. Ambil saiz kecil satu. Okay, 1, 2, 3. Oh. Wah. Bojak baik. Baik dah bojak. Saiz ni kena Ni saiz kau Dia satu Ambil lain. Colour. Kau memang nak colour ni ke? Tak. Oh tak pun. Saiz. Oh, okey. Kena. Ni tak bagi Rina. Dah bagi dah? Bagi dia kan. Dia telah rakam. Okey, boleh. Kau tak baju. Apa? Ya. Nanti ya. Nah. Kau jadi Weh. Posing lah. Wow. Oh, baik. Terima kasih Rina. Okey, saya nak tanya Rina. Pandainya. Rina suka lelaki yang pakai baju colour apa? Rina suka baju yang Ash pakai. Ni jauh. Rina jangan. Kita Jangan. Warna hijau lah Rina suka. Okay, so kalau macam tu apa Aish ambil kali ni lah. Lah yang kena bagi pikat lain. Oh, Rina tu tunggu ke? Ya Allah. Rina tu tunggu. Tunggu kesal ni. Okey. Tapi Rina suka lelaki yang baju kuda kot. Baju kuning Tanya sebab apa? Kenapa Rina? Sebab Rina pening. Tak selesa nak bagi pick lain ada orang tengok. Bukan masa orang tengok. Tak tahu. Cakap dengar sebelah sana. Tak menjaga. Sana sayang, sini rindu, ingin ku ungkapkan. Tapi kalau Rina terpaksa pilih baju lain sebab baju yang tu tak ada saiz. Korang rasa yang mana? Dan Rina lagi suka design dekat sini sebab nampak lagi kemas dan cantik. Rina rasa nak yang ni lah. Ke dia dah ada? Susahnya lah. Kanda berminat dengan itu ke? Tak, saya kata. Apa sesuai dengan anda? Semua sesuai. Baby bukan nak beli pun. Betul. Kanda baju ni biasa. Kan? Dah lah kena bagi kat orang lain ramai, betul nak bagi aku. Macam mana kau tahu? Kena bagi kat Macam mana kau tahu? Lepas tu kau nak, maksudnya kau nak samakan aku dengan orang lain. Itulah Tak. perempuan ni. Bukan sebab nak samakan, aku dah tak ada modal. Bila perempuan Aku ni, jarang bila menggantarkan dah. Perempuan ni bila jumpa yang lebih elok daripada elok, macam ni lah. Tapi Kanda lagi berduit. Tapi Kanda lagi berduit. Oh, okey, betul-betul. Saya ni. Betul? Aduh. Aku semua benda sakit kan ni, belum sama. Beli tu ucap. So, apa dah? Itu aku yang bayar. Dapat. Wah. Sekali lah sebab kau ada diskaun kan. Adik nak baju apa? Abang tu nak belanja. Apa? Ma, aku tak mau apa-apa. Jangan rakam. Nama awak siapa? Ryan. Raya hati-hati tau, abang tu dia tangkap budak. Saya nak selamatkan awak jawab pada dia. Dia suka culik budak. Hati. Kan dah pelik lah, baju kita selalu matching-matching. Mana mic kau? Matching, tak main matching. Ni kelabu-kelabu. Samuel. Kenapa selalu macam tu? Kau selalu tiru aku. Rina yang suka tiba anda. Aku yang sampai dulu rumah kau. Tak masalah Rina. Aku daripada BSP, kau daripada rumah. Faham Siapa tak? yang Aku selalu yang beritahu sampai Kanda? dulu. Selalu sebelum Rina on the way ni. Rina silver. Selalu cakap macam Tak tu pernah, kan. Kan aku tunjuk Korang check tak lagi. pernah macam tu. Kita macam semalam kita shoot baju apa tu kuih raya. Baju sama-sama hitam. Sebab kan kau hitam. Rina selalu.
Rina yang sudah cakap. Ingat Rina selalu cek. Kadang-kadang kita sefrekuensi. Okey. Pilih apple ke nanas. Satu. Apa? Pilih apple ke nanas. Okey. 1, 2, 3. Apple. Kan? Okay. Mungkin itu kebetulan. Okey. Satu. Di sini. Boleh. Okey. Purple ke hijau Okey. 1, 2, 3. Purple. Okey ni. Okey 1 sampai 10. Okey tu susah sikit. Okey, ini 2 kita lah. Okey 1 sampai 10 kan. Okey. 1, 2, 3, 5. 5. 5. Kenapa 5? Sebab aku suka. Stop belakang. Sekejap bang. Stop belakang tu clear belakang. Sabar je lah aku lelaki Tina ni. Ash. Sorry, saya tak buat apa-apa tadi. Saya tak buat apa-apa tadi. Ya ke? Betul ke? Saya tak buat apa-apa. Sekat sikit. Skandal aku macam mana? Meletup tak meletup? Dia tak ada pun. Dia tak ada skandal pun. Dia tak ada skandal. Dia tak ada pun. Tapi saya nak jadi skandal awak boleh? Boleh? Minta izin dia saja dia. Boleh tak saya nak jadi skandal partner awak? Jom. Ikut saya. Ash nak cakap something. OP. Rina suruh... Tak payahlah cakap Rina. Suruh berani sikit Ash. Jujur je. Rina, aku nak jadikan dia skandal aku. Gaji tak masuk lah ni. Gaji tak ada Rina, tak apa. Macam mana Rina? Kau nak skandal tak dapat, kau cancel lah. Ya Allah, aku kalau skandal dengan dia, gaji tak dapat pun tak apa tu. Weh, CJ tu. Rugi tu. Okay, sekarang ni dengarlah. Ini pun aku tak tahu berapa ribu habis ni. Mungkin kalau dalam ikut 7 orang semua ni mungkin dalam 2,000 Oh lebih. my god. Tapi kan ada diskaun? Tak tahu lagi ada diskaun tak diskaun. Kenapa tak tahu? Tak tahu lah dapat. Kanda kot. Bang. Juara apa? Tolong saya isi kurtas. Tolong saya isi kurtas. Semalam tolong masak hari ni. Semalam tolong masak. Kita pula. Memang betul-betul macam hari bulan puasa memang betul-betul cari duit Semua tempat awak kerja Semua part time. Tukang masak awak ada, sini je awak ada. Sekarang ni kita orang tengah, kan kita orang budak-budak tengah cari baju lagi. Macam biasa lah. Saya ingat tunggu perempuan je lambat. Rupanya tunggu lelaki lebih kurang lambat macam ni. Iya dah tu. Tapi tadi Rina dah tolong dia orang. Nol okey Nol, semua okey. Ada macam mana? Layanan okey diorang ni? Layanan okey. Diorang okey, ada kurang ajar ke apa tadi? Okey tadi okey. Okey betul lah. Kena tinggal. Kita dah nak start nak bayar untuk baju untuk RJD. Nampak muka-muka sebelum muka belanja, bila muka belanja muka elok. Bila time muka suruh kerja, suruh letak roti, suruh masak lebih berapa kilo tambah kilo, muka berubah. Ni muka berubah. Ini duduk kat kuali muka bergaduh-gaduh, muka masam-masam muka. Faham tak? Tapi bila nak suruh belanja baju Melayu, semua elok je muka, semua senyum. Bila suruh kerja, suruh tambah sikit daging sikit, ayam sikit, berubah. Tambah sos sikit, berubah muka. Baju Melayu nak. Stres macam ni. Banyak-banyak budak RJD ni yang paling kelakar siapa? Okey, yang paling kelakar budak RJD siapa? Satu. Okey, teka kan? Bukan teka, suruh korang pilih lah. Paling kelakar budak RJD siapa? Sebut nama. CG. Betul tak? Jadi good job. Ya, betul. Yang paling hamba dalam RJD siapa? Baik kalau dia buat lawak tak jadi. Jadi. Siapa? Ada ke? Kau ada pilihan tak? Dia tak ada pilihan, ikut mata Rina. Mata Rina. Tak payahlah, sakit lah. Sakit untuk diorang Sakit, Okey, yang selalu buat muka waktu berniaga. Mana aku tahu? Buat muka. Pojak. Suruh tambah daging. Ikhlas. Suruh masak je. Suruh masak je pun. Ni pertama buat muka. Ada orang baru yang suka curi tulang. Siapa? Curi tulang. Aku dapat info. Aku dah tunjuk dah. Oh ni curi tulang. Aku dapat info, semua bagi tahu aku. Kau pukul 3, pukul 4 pergi mana? Orang sibuk dah isi ni, kau duduk dalam kereta. Panas. Kau ingat apa? Ingat orang lain tak panas. Dah. Baju semua dah ambil dah. Habis tu dah ambil semua cakap apa? Bukan suruh cakap 6-7. Ya Allah. Ramai-ramai cakap apa weh? 6-7. Terima kasih. Terima apa? Terima kasih. Nak bayar pula ni. Siapa bayar kak? Asallah kak ambil kad dia. Tak apa-apa je. Okey, budak-budak RJD, baju raya korang Rina yang belanja.
Bos Oto belanja. Okay, betul. Gaji tak dapat lagi tau. Habis tu kalau orang nak belanja cakap apa? Terima kasih. Sama-sama. Kena bayar balik ke? Kena bayar balik ke? Tak payah. Serius ah? Biar je lah.